tradisional merupakan warisan penting yang mencerminkan identiti sesuatu kaum. Bagi masyarakat Iban, salah satu muzik tradisional yang terkenal ialah muzik bertabuh. Bertabuh ialah permainan alat muzik tradisional yang dimainkan secara berkumpulan menggunakan gong dan gendang. Muzik ini sangat sinonim dengan kehidupan masyarakat Iban di negeri Sarawak. Alat muzik pertama ialah engkerumung. Engkerumung merupakan gong kecil yang disusun dalam satu rangka. Alat ini menghasilkan melodi utama dalam muzik bertabuh dan dimainkan menggunakan pemukul kayu kecil. Seterusnya ialah tawak, iaitu gong besar yang digantung. Tawak menghasilkan bunyi yang dalam dan bergema serta berfungsi sebagai penentu rentak utama dalam permainan muzik. Alat muzik ketiga ialah bebendai, iaitu gong bersaiz sederhana. Bunyi bebendai lebih tinggi daripada tawak dan membantu menguatkan irama muzik. Akhir sekali ialah gendang atau ketebung. Gendang dimainkan menggunakan tangan dan menghasilkan rentak yang lebih bertenaga dan hidup. Muzik bertabuh sering dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional seperti ngajat. Alunan untuk tarian biasanya cepat dan bersemangat bagi memberi tenaga kepada penari. Selain itu, terdapat juga alunan khas untuk upacara adat. Alunan ini lebih perlahan dan teratur, sesuai untuk majlis rasmi dan adat tradisional. Muzik bertabuh juga dimainkan semasa perayaan seperti Hari Gawai. Pada masa ini, muzik dimainkan dengan rentak ceria bagi memeriahkan suasana. Muzik bertabuh bukan sekadar hiburan tetapi mempunyai peranan penting dalam masyarakat Iban. Ia digunakan untuk mengiringi tarian tradisional, menyambut tetamu serta memeriahkan pelbagai majlis dan perayaan. Selain itu, muzik bertabuh juga merupakan warisan budaya yang diwarisi secara turun-temurun daripada generasi terdahulu. Sebagai warisan budaya yang berharga, muzik bertabuh perlu dipelihara dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dengan memahami dan menghargai muzik tradisional seperti bertabuh, kita dapat mengekalkan identiti budaya agar terus hidup untuk masa hadapan.